So hari ni hari Ahad, aku kerja. Aku tak ada mood, so jom kita jawab soalan yang customer selalu bagi. Jawapannya, salah. Tak semua motor boleh pakai full static. Sebab apa? Full static ni sesuai untuk motor baru, orang yang bawa ulang-alik kerja, daily ride. Yang terakhir sekali, superbike. So, kepada abang yang ada LC lama, lampu ikat pakai kabel tie, enjin hidup segan mati tak mau, kadang hidup kadang tidak. Abang lupakan, abang pakai semi je. Minyak tu takkan optimum kalau abang pakai. Jelas Hans? Saya nak pakai R25. Perlu ke saya pakai full? Soalan apa ni? Mungkin korang rasa macam korang nak gelak dengan soalan ni, tapi sebenarnya soalan legit. Ramai orang tanya. Jawapan dia, tidak perlu. Sebab apa? Sebab motor tu CC dia 250 ke bawah je bang. So tak payah pakai full. Awak ambil lesen pakai S5 cabuk, betul tak betul? Korang teruskan dengan lesen tu, korang boleh bawa R25. Tahniah semua. Seterusnya, ini soalan yang terakhir. Agak cepu mas sikit. Apa beza sport bike dengan superbike? Okey, beza dia. Sport bike untuk CC bawah 1000, superbike CC atas 1000. So, technically semua yang korang pakai R25 korang, A15M yang korang banggakan tu, itu semua sport bike. Design lebih kurang sama tapi performance lain sikit. So, kalau korang ada soalan untuk diajukan, boleh komen dekat bawah. Nanti saya jawab. Kalau ada part tu. Kalau tak ada, suka hati saya. Konten saya. Macam biasa Hans. Yeah.